Hasil menabung 6 dinar dapat tunaikan umrah. Itulah yang dikongsikan oleh rakan kita Puan Munirah Jamaluddin. Jom saya baca. Kerja 12 tahun tapi saving duit tak tahan lama. Konsisten simpan emas ada 6 dinar dalam tangan. Sebab menyimpan emas lah dapat tunaikan umrah. Alhamdulillah, tuan-puan nampak tak dekat sini? Kita simpan emas ni kita kena ada target. Saya pasti tuan-puan yang tonton video ini ada target simpanan masing-masing. Saya pasti. Tuan-puan ada yang nak pergi haji, ada yang nak pergi umrah, ada yang nak perkukuhkan kewangan untuk anak-anak dan juga keluarga, ada yang nak beli rumah, ada yang untuk dana persaraan. Banyak lagi perkara yang tuan-puan boleh capai dalam masa 2 ke 3 tahun yang akan datang. Seperti yang dikongsikan oleh Puan Munirah, simpan dalam bentuk cash ini sangat-sangat susah, terganggu emosi dan sebagainya. 12 tahun bekerja, simpanan pun tak ada. Tapi Alhamdulillah, bila dah tukar cara menabung itu, akhirnya dapat tunaikan hasrat untuk menunaikan ibadah umrah. Jom tuan-puan, kita follow Puan Munirah, kita simpan dalam bentuk emas. InsyaAllah, bila kita konsisten, lagi 2-3 tahun, target kita akan tercapai. Nak menabung emas di PUBG Gold, boleh rujuk pin video saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.